power handphone, kalian untuk kereta punya. Assalamualaikum korang. Korang pernah tak bila korang gunakan kereta lama-lama, tiba-tiba bateri habis, susah nak start. Sebab aku dah pernah kena lah. So aku nak share dengan korang tentang jumper lah. Okey, ni kan jumper. Dia memang sesuai untuk kereta dah lama kat hidup lah. At least kita pakai yang dia punya set jumper tu, kita boleh link bateri dia. Dalam dia ada power bank dia. Kalau power bank ni macam bateri simpanan lah. Badan macam power handphone, kalian untuk kereta punya. Ni tempat USB. Lepas tu untuk nak kabel nak cucuk dekat kereta pun ada juga. Lepas tu ada lampu tau. Bateri kalau penuh dah ada 4 bar lah. Lepas tu lampu dah ada 2 jenis. Satu yang putihnya, satu yang klip-klip. Satu konsep macam ni, lilat-lilat. Lepas tu nak laju lagi pun ada juga. Merah biru lah. So, dalam tu dia disediakan sekali tau dengan ni. Pump. Isi angin pump tayar. Boleh pakai dekat ni, power bank dia. Untuk jumper dia ni. Ni jumper dia disediakan. Kalau cucuk dekat power bank dia, kiri ni lah. Ni punya. So, cucuk macam ni lah. Nanti yang ni kepitkan pada positif pada bateri kereta, yang negatif sama ada dekat negatif bateri kereta ataupun dekat besi kereta lah, baru dia boleh start enjin kereta. Sebab sebelum ni aku pernah kereta mati. Bila kereta mati, aku tengok komen pakai yang ni lah. That's why aku beli yang ni, just in case kalau terjadi pada aku tanpa kita pakai sendiri punya lah. Macam ni elok ada 4 bar kan. Kalau macam bateri dah habis sikit, boleh charge balik sama ada guna USB kabel yang dah disediakan, ataupun pakai yang warna hitam ni lah, charge dengan kereta. Kalau korang nak set macam ni, boleh klik link di bio.